الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Di ruangan ini, marilah kita berikan seketika tumpuan kepada khutbah. Hindari perkara-perkara lara seperti tidur, berbual-bual dan berinteraksi dengan telefon bimbit. Mudah-mudahan kita meraih kesempurnaan ganjaran solat Jumaat yang dijanjikan. Memasuki tahun baru 2026, khatib ingin mengajak sidang jamaah menghayati khutbah yang bertajuk Azam dilaung, amal dijunjung. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala jua, hari ini kita berada di tahun baru 2026. Terasa seperti sebentar sahaja hari berlalu. Tentunya tahun 2025 meninggalkan banyak memori indah yang tersemat di dalam jiwa. Begitu juga sebaliknya. Lalu sebagai hamba, seharusnya kita menginsafi dan bermuhasabah atas setiap apa yang telah kita kerjakan, terutama dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka detik ini sewajarnya membuka ruang muhasabah dan pembaharuan diri untuk menilai kembali sejauh mana kesungguhan dan iltizam kita dalam memenuhi setiap tuntutan dan peranan yang telah dipertanggungjawabkan. Muslimin yang dikasihi Allah, setiap kali melangkah ke tahun yang baru, pastinya kita memasang pelbagai azam dan tekad. Berazam untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih dekat dengan Maha Pencipta, berjaya dalam apa sahaja yang dikerjakan, dan banyak lagi susunan azam dan impian. Namun persoalannya, mengapa banyak azam kita tidak berhasil dan tercapai? Adakah kerana kita malas atau kerana kita sering bertangguh? Hakikatnya azam bukan sekadar kata-kata. Azam boleh diumpamakan sebagai janji antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila azam tidak dizahirkan dengan tindakan, maka kelak akan terserlah kelemahan, kejujuran dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran menerusi firman-Nya di dalam surah Al-Hashr ayat 19 yang dibacakan pada permulaan khutbah yang bermaksud, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka. Muslimin rahimakumullah, benar, berazam itu mudah,
tetapi istiqamah itu amat sukar dan payah. Istiqamah menuntut pengorbanan yang berterusan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai berapa kuat kita bermula, tetapi berapa lama kita mampu bertahan, kerana amal yang kecil tetapi berterusan lebih dicintai Allah daripada amal besar namun kecundang di pertengahan jalan. Beberapa nasihat dan panduan untuk kita teladani bagi meraih istiqamah dalam beramal. Yang pertama, perbaiki niat istiqamah tidak lahir daripada emosi, tetapi daripada niat yang suci dan murni. Ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tanpa menanti dan mengharap sanjungan, perhatian dan pujian manusia. Yang kedua, mulakan dengan amal kecil tetapi berterusan. Kesilapan terbesar dalam beramal ialah bermula dengan terlalu banyak yang akhirnya merasa berat dan terbeban. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qal." Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beramal menurut kemampuan kamu, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah jemu hingga kamu sendiri yang merasa jemu. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara berterusan meskipun sedikit. Yang ketiga, lazimkan diri dengan amal yang teratur. Beramal tanpa masa akan mudah lenyap dan hilang. Kesibukan tugas dan peranan dalam pelbagai posisi, kedudukan dan jawatan kadang-kala mengakibatkan kita lalai dan alpa. Justru aturlah masa supaya walau diancam kesibukan dan kepayahan, kita masih mampu untuk menghidupkan amalan secara berterusan. Sebagai contoh, mengamalkan zikir ringkas selepas solat fardu, membaca Al-Quran pada siang hari, berinfak atau menghulu sumbangan, dan beristighfar memohon keampunan sebelum tidur. Yakinlah, apabila amal terikat dengan waktu, ia pasti meninggalkan kesan yang positif dan baik dalam aturan kehidupan. Yang keempat, memperbanyakkan doa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita. Inilah kunci paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa memohon ditetapkan hati, kerana hati ini kadang-kadang ia cenderung kepada ketaatan dan kadang-kadang pula ia cenderung kepada kemaksiatan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang maksum, lagi sempurna amalnya, berdoa dan bermunajat kepada Allah sebegitu, siapalah kita untuk terus merasa selamat, selesa dan cukup dengan amalan yang tidak seberapa? Istiqamah adalah nikmat, dan nikmat hanya Allah yang memberi. Berdoalah, kerana Allah Subhanahu wa taala menanti-nanti untuk memakbulkan hajat dan permintaan para hamba-Nya. Muslimin yang berbahagia, hari ini kita bukan sahaja berada di permulaan tahun baru, bahkan secara tidak sedar kita juga telah berada dalam bulan Rajab, salah satu daripada bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajab bukan sekadar penanda masa, tetapi isyarat daripada Allah agar kita berhenti sejenak, bermuhasabah dan memperbaharui azam. Maka gunakanlah kesempatan berada di bulan mulia ini, bukan sekadar menanti ketibaan Ramadan, tetapi memulangkan hati kepada Allah dengan amal ibadah
yang berterusan. Mengambil ibrah dan semangat bulan haram ini juga, khatib suka untuk mengingatkan para jemaah sekalian, ayuh bersama kita tundukkan pandangan mata daripada keburukan, pelihara lisan daripada perkataan yang melukakan, hindari segala bentuk pergaulan tanpa batas yang menjauhkan diri daripada rahmat Tuhan. Berpegang teguhlah dengan apa yang telah disyariatkan, bersyukur dan redha dengan fitrah kejadian insan, serta tinggalkan perlakuan dosa yang menghijab penerimaan doa dan keinginan. Teruslah berazam dengan tekad yang jitu untuk menghidupkan kemuliaan Rajab sebelum kita melangkah ke bulan Sya'ban dan seterusnya Ramadan. Alangkah beruntungnya jika kita memulakan bulan ini dengan memperbanyak amalan-amalan sunat yang bukan hanya sebagai persediaan memasuki tarbiyah Ramadan kelak, bahkan sebagai amal soleh buat bekalan menuju akhirat. Khatib meninggalkan pesanan buat para jemaah sekalian, ingatlah bahawa azam yang benar itu tidak akan terhenti hanya dengan niat semata-mata, bahkan ianya mesti disusuli dengan pelaksanaan. Sesungguhnya azam yang tidak dilaksanakan tidak memberi apa-apa makna melainkan dengan amal yang berterusan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Muslimin yang dimuliakan Allah, mengakhiri khutbah, khatib tinggalkan beberapa pesanan sebagai ingatan bersama. Yang pertama, berusahalah sedaya upaya memastikan setiap azam yang telah kita rencanakan berjaya direalisasikan melalui amalan dan tindakan. Yang kedua, hindari sifat malas dan suka bertangguh-tangguh setelah berazam supaya kita tidak kecundang di pertengahan jalan. Ketiga, rebutlah ruang keberadaan di bulan Rajab yang mulia ini untuk menjayakan amal soleh yang berterusan buat persediaan menuju tarbiyah Ramadan. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. اللهم اجعل بلدنا مالزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.